Iran memberi amaran sekiranya anda teruskan penipuan anda, wahai Israel, Amerika, wahai Jerman, wahai NATO yang bersekutu, yang berpura-pura menentang Israel, yang berpura menentang Jerman, termasuk Itali, termasuk Perancis, termasuk Jerman, maka ketahuilah, sekiranya dunia tidak memberhentikan Israel dan mereka menyerang negara yang teluk, maka kami akan serang 7 hari 7 malam sampai hancur Israel. Ini janji kami. Janji kami 7 hari 7 malam kami akan serang. Tak akan berhenti. Benar. Hari pertama telah muncul. Telah bermula minggu lepas. Sekarang belum sampai 7 hari. Iran berjanji 7 hari Israel hancur. Berita ni tak sampai ke Malaysia. Sebab tuan-tuan hanya mendengar berita CNN, BBC, Bloomberg yang lidah pembohong yang dipetik oleh negara umat Islam sendiri. Bebaskan diri kita ketika kita menyambut hijrah supaya kita dapat berita yang benar. Dan apa yang berlaku ialah serangan dibalas oleh Iran bertalu-talu. Sudah masuk 5 hari. Apa yang berlaku di Israel